Flagship killer 2025 iaitu Realme GT7 dah pun masuk Malaysia. Jadi, ini 4 perkara best pasal Realme GT7. Perkara best yang pertama, Realme GT7 adalah phone pertama dekat Malaysia yang guna chip Dimensity 9400E. Chip ni setanding dengan chip flagship tapi lebih jimat kuasa. Chip ni juga adalah top 3 dalam ranking performance Android. Perkara best yang kedua, Realme GT7 ni guna bateri yang besar 7000 mAh dengan pengecasan 120W. Jadi untuk penggunaan harian memang tak ada masalah. Phone ni juga hanya ambil masa 40 minit untuk pengecasan dari 1 hingga 100. Perkara best yang ketiga, Realme GT7 ni ada skrin yang cantik dan juga terang dengan 6000 nits. Jadi untuk penggunaan dekat luar memang tak ada masalah. Masih mampu memberikan visual yang terang dan juga jelas. Perkara best yang keempat, Realme GT7 ni ada look dan design yang simple dan juga clean, siap dengan kemasan warna merah dekat bahagian button dan juga kamera. Walaupun phone ni guna bateri 7000 mAh, tapi phone ni hanya seberat 203 gram, jadi memang selesa bila dipegang. Dengan harga RM2,700, apa dapat korang dengan phone ni? Patut beli ke patut skip?